Assalamualaikum semua, selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel aku hari ni, Teacher Sensei. Hari ni aku nak buat video pendek je hari ni. Video makan buah mawang. Jadi mak mentua aku ada bekalkan buah mawang daripada rumah panjang hari tu. Jadi hari ni kita nak kupik, kita nak makan sebab dah masak. Jom. Inilah dia buah mawang yang mak mentua aku bekalkan dari rumah panjang hari tu. Buah mawang ni memang daripada kebun mak mentua aku lah. Ni buah mawang. Buah ni special lah. Buah ni tak ada dekat Semenanjung, dia dekat Sabah dengan Sarawak je. Jom kita unboxing buah mawang. Ni dia buah mawang. Buah mawang dia luar dia kulit dia warna coklat, dalam dia warna kuning. Dia special. Dia tak macam buah mangga, dia tak macam buah quinine juga. Dia memang ada rasa dia sendiri. Unik lah buah ni. Jom kita tengok isi dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ke bawah. Buah mawang ni kulit dia tebal. Kulit dia tak macam kulit mangga dan quinine Kulit dia tebal. Tengok air dia keluar. Kulit dia memang tebal. Dan buah mawang ni juga korang boleh simpan dia lama sampai seminggu pun tak apa. Sebab dia tahan simpan. Dia tak cepat lembik macam quinine, macam mangga. Dia tak macam tu. Lalu nak belah tadi kan, kita buka lah. Ya, lepas tu kita buka dia punya ni, isi dia. Wah, tu isi dia. Kulit dia tebal. Kulit dia memang tebal. Kulit buah mawang ni tebal. Dia tak macam kulit mangga, dia tak macam kulit quinine ke apa. Dia tebal. Tu isi dalam dia. Nampak tak? Isi dalam buah mawang. Tarik lagi. Ya. Korang tengok betapa tebalnya dia punya kulit buah mawang ni. Buka lagi. Tahu isi dia. Buah mawang ni aku pernah jumpa hari tu dekat rumah panjang, lebih besar daripada ni. Saiz kepala manusia, saiz kepala kita ni, bapak besar. Tapi ni yang mak mentua aku punya ni tak ada besar sangat, tapi bagi aku dah besar ni. Okey. Tu dia punya isi dia. Isi buah mawang tadi. Nampak lah, cantik kuning kan. Alright. Ini buah mawang yang dah siap potong. Tengok isi dia kuning. Jom kita potong. Tengok isi dia. Wow. Isi dia. Dia isi buah mawang tebal isi dia. Isi dia tebal. Banyak isi dia. Wow. Okey, jadi inilah dia buah mawang yang aku dah kupik tadi. Kuning, dia dah masak ni. Hari tu masa mak mentua aku bagi belum masak lagi.
Tapi dia tahu dah masak, jadi boleh dah makan. Dah peram dalam 3 hari macam tu lah. So dia dah memang masak, dah kuning dan bau dia memang dah kuat dah bau dia. Okay, jom kita rasa buah mawang daripada Song Sarawak. Okay, inilah dia buah mawang tadi ni aku dah kupas, dah kupik. Buah ni nama saintifik dia ialah Mangifera Pajang. Tu nama saintifik bagi buah ni. Buah ni dekat Sarawak, orang Melayu Sarawak panggil dia buah embawang. Kalau orang Iban panggil buah mawang. Dan kalau di Sabah, orang panggil buah bambangan. Buah ni memang dia dekat Borneo je. Dia tak ada dekat Semenanjung. Dan buah ni, buah mawang ni dikatakan sebagai buah mangga liar. Maksudnya dia tak ditanam, dia tumbuh meliar lah, tumbuh dekat hutan apa semua lah. Dan dia bermusim juga. Yang aku jumpa hari tu dekat Pasar Song, besar kepala budak. Memang besar. Memang orang rumah panjang dapat lah. Tapi ni yang mentua aku bagi ni, yang saiz yang sedang-sedang. Dan ni aku nak makan ni lah. Makan buah mawang. Kita testing dia punya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Dia tak manis sangat. Dia tak manis macam buah kuini. Tapi dia ada rasa manis dia macam nah. Cuci tangan dulu. Cuma tekstur dia ada berurat. Maksudnya tekstur dia berurat-urat. Dia bukan macam, kalau macam kuini dengan mangga dia ada urat tapi dia tak rasa sangat kan. Tapi kalau buah mawang ni, dia punya urat tu terasa lah. Buah ni dia boleh buat jus. Dan nama juga orang buat jam. Buah mawang ni sedap. Mana ada masam? Dia tak masam kan? Tapi kalau masih muda masam. Orang cakap ini sebab dia dah masak. Dah masak ni. Tengok. Masak. Dia ada urat-urat lah. Berurat tekstur dia. Dia bukan macam mangga. Kalau mangga kan dia kurang berurat kan. Macam tak ada urat. Ini dia banyak urat dekat dalam dia. Macam orang kata apa? Itulah urat, kita panggil urat ni kan. Nampak dia? Tu tekstur dia berurat-urat. Ni yang kita katakan berurat ni. Nampak ni. Tapi sedap aman ni. Ada juga orang cakap buah mawang ni dia bagus untuk breast cancer. Dia mungkin ada khasiat dia yang bagus untuk menyembuhkan breast cancer. So bagi aku, buah mawang ni sedap. Dia rasa dia unik, tak sama macam mangga, tak sama macam kuini dengan mempelam. Dia memang ada rasa dia sendiri. Dia tak sama macam buah mangga. Bagi aku lah. Dan tekstur dia pun lain. Tekstur dia pun tak sama macam mangga. Ini biji ya. Biji buah mawang tadi. Buah yang hanya ada dekat Borneo, yang hanya ada dekat Sarawak dan juga Sabah. Ini dia buah dia. Buah embawang, buah mawang ataupun buah bambangan. Jadi
untuk siapa-siapa yang belum pernah lagi makan buah mawar ni, korang bolehlah cuba, bolehlah beli, bolehlah makan. Jangan tak cuba, orang cakap kan. Cuba merasa dah rasa dia not bad, sedap. Bagi aku sedap lah, sedap manis. Dan apa, boleh juga buat jus ke ataupun buat jam. Yang dah tengok video tadi, thank you. Terima kasih. Nak komen ke apa, boleh komen. Jangan lupa like, share dan komen serta subscribe Buah Mawar. Thank you semua. Assalamualaikum.